Masuk. Masuk. Itu dia. Ikan tu. Wah, tiba-tiba pula dia hampir. Dia dapat buah sulung. Kemai lagi. Oh, lu. Alhamdulillah buah sulung. Proses nak ambil kerang kerengga. Oh, ni kerengga liar. Banyak ah barang dah. Tak ada barang. Ada lagi kalau kau nak pendek juga macam tu je. Barang kontut. Sabar sebab tinggi. Sabar pokok. Ha, masuk. Ha, masuk. Ui, telur ni. Telurnya tu. Nyala kaki. Lighter tak bagi kat aku. Layar. Ni macam mana lubang ni ni? Ini nak ni. Ini padu nampak tu. Satu mata kayu cucuk. Mudah aku nak jumpa ni. Tu ha. Ini 4 kilo dia. 4 kilo. Tu ha. Kalau kat rumah goreng kunyit lagi tu. Goreng kunyit lagi. Jangan cerita. Segan tu. Goreng kunyit tu. Ni dalam ni ha. Bagi naik dulu. Biar yang kena asap tu. Anda beli jam kan tak pandai dia nak buat. Saja dia je. Slow sikit lah bulan puasa ni. Ni yang seketul-seketul ni memang laju. Bulat-bulat ni geng ni ha. Wui besar ni. Memang tu lagi kena. Mantap ni. Yang ni buat rasuah dia. Rasuah. Kalau nak ikut aku ni. Assalamualaikum. Selamat pagi-pagi geng. Sekal, masuk. Pagi ni aku nak mencari puyuh geng. Puyuh lagi geng, puyuh gorgon pot puaka. Hari ni aku komplot ni dengan Eddie Fly. Lama tak komplot dengan dia. Ni seorang lagi biasa ah. Semenjak dia jadi Sipu kat sini. Jadi tokek sepat tak layak haruan. Hanat ni orang. Sekarang ni tengah meracun aku. Tak dapat raya ni tak ada dah dengan aku dah. Jadi geng, yang mana baru singgah channel aku geng, support aku dengan tekan button subscribe, like dan komen. Kita tengok apa jadi hari ni geng. Tapi Oh, dah keras dah. G sikit. kasih. Aku tak boleh letak ni. Kan nanti ni salai lagi sikit ke kot. Kena buat lagi. Sikit je tu. Sebab dia tak cukup perharian. Cari bekat, cari kulit lain nak. Ui, gila. Punya besar ni. Mampus lah. Ni tengok. Ya Allah. Apa dia jam? Dia dapat buah sulung. Kemai lagi. Besar gila. Ui. Ni lah puyuh dia. Oh Allah, itu aku besar. Jantan ni. Ni betul. Betul ke? Tak tahu. Dah betul kan ni? Tengok saya dia macam mana. Ini betik. Ui, besar. Besar. Ada ucapan pagi ni? Siapa dia? Pada muka kau. Aku dulu buka akaun. Ya. Aku nak buka akaun pula. Aku nak buka akaun. Aku tak kira. Rozi dah naik dah. Tak tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana dia punya saiz? Rozi dah naik. Tak tahan. Dia belanja pula body dia. Tak ada anak, tak ada masa nak gambar dah. Sakit dengan aku. Gampang. Lawan.
Alhamdulillah buah sulung. Pegang ke? Menang. Melawan. Tapi ni macam tak cukup keras je jam. Oh, ngelekak pelempung, ngelepak kelempung. Alhamdulillah. Strike pertama kan. Ha! Jump! Ya! Waduh. Betul-betul yang buka akaun ah. Cepatlah kalau telur gengga. Tak ada ubat ah, pakai telur gengga ah. Kalau telur gengga. Ubat bebek aku main. Lagi selombok di belakang tu. Tak buat time main puyuh ni ada main puyuh dia. Geram pula. Oh, alhamdulillah, tak lekat alhamdulillah. Dia punya dengki Dia punya dengki. Dia minta alhamdulillah. Gampang dia. Memang ramah. Telur gengga tak ada ubat. Tapi kena pegang bau sedap main. Wah, adik. Aduh. Alah, ikan di bawah apa? Pas balik. Sarang dia. Aku Dia makan dah. Makan dah. Ni jamnya. Aduh, dia lagi. Aduh. Tahan selat dia pun. Selat dia kasar-kasar ni. Dua. Banyak tulang. Nak tulang. Ingat. Sedap tu. Oh, lepas. Aduh. Betul-betul jalan lah. Betul-betul jalan. Kena melangkah dia lah. Aduh. Oh, ikan ni. Ikan ni. Ikan putih. Aku kira syok dah dia mau ambil cengkerik. Bismillahirrahmanirrahim. Try sini, letak sini. Pujuk anak lagi? Pujuk anak yang tempat kau. Yang tempat mana? Dekat tengah. Oh, yang Li tadi. Kosong ibu dia. Oh. Nampak ah? Nampak dalam kau. Dalam rumput kan? Oh, gila bergoyang. Mana ikan puyuh dia ni? Tak kat pelepah ni. Kira kalau dapat tu kira bonus lah. Oh, tu laju je. Tentu dah ikan tu. Besar. Wah, tiba-tiba pula dia ambil cengkerik. Betul lah tu kan? Memang betul lah bonus. Aku dah tutup pula tu. Oh, tak. Puyuh kedua. Tu dia. Umpan cengkerik. Telur kerengga dah habis stok. Dia mencari ni, tapi tak ada telur dia ni. Tak berjaya. Alhamdulillah naik kat puyuh yang kedua. Payah betul nak dapat strike hari ni. Lepas umpan telur kerengga tak berapa nak menjadi hari ni. Telur kerengga tak nak keras. Dia lembek kan. Tu yang punca tu. Tu lah pakai cengkerik ni lambat sikit lah. Okey, try situ, letak situ. Kok boleh lagi.
Alah, ikan putih. Sangkut lagi atas pokok. Rajin sangat dia atas pokok ni. Ui, bocat. Macam tu cara sembat dia. Oh. Menyiring. Itulah. Dia besi ni. Alhamdulillah strike seekor haruan. Letak lagi kat dalam tu. Laju tu. Ai, dapat lagi bocat. Jadilah daripada tak ada. Puyuh tu. Ha. Tak ada dah. Tunjuk sikit. Memang dia. Memang dia sungguh. Ingatkan puyuh dah. Okey geng, setakat ni dulu video aku hari ni geng. Naiklah 2 ekor puyuh gorgon. Hari ni sebenarnya ada masalah sikit dengan umpan tu. Umpan telur kerengga tu dia tak nak keras pula hari ni. Apa dah salah buat dia. Dia bila dia cair tu, cucuk mata kail, dia meleleh air dia, pecah. Memang gagal geng. Hari ni cengkerik tak nak langsung dia ambil geng. Payah betul lah. Tapi mungkin setakat tu ialah rezeki kami hari ni geng. Jadi geng, aku stop dulu. Yang mana baru singgah channel aku, support aku dengan tekan button subscribe, like dan komen ni. Kita jumpa di next episode. Assalamualaikum. Tak ada masa nak gambar dah. Sakit dengan aku. Ho 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 ho. Wow, alhamdulillah buah sulur.